Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Insyaallah kita akan lanjutkan kembali mempelajari Iqra. Kita sudah sampai kepada huruf Nun. Nun, fathah, na. Cara membaca na yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi keras. Seperti kita menyebutkan huruf Nun dalam bahasa Indonesia. Ada pada kata nabi, nama, nanam. Maka sama saja cara pengucapannya. Baik, langsung saja. Huruf nun berbentuk satu mangkuk dengan satu titik. Dia lebih kecil daripada huruf mangkuk. Dia lebih kecil daripada huruf ba. Nah, betul. Dibaca na. Sekali lagi. Na. Betul. Sekali lagi. Na. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nadhafa. Nadhafa. Na. Ghasha. Naghasha. Ta'ana. Ta'ana. Samada. Samada. Masya Allah. Tabarakallah Rahman. Qarana. Qarana. Khalaqa. Khalaqa. Mumtaz. Za'ana. Zamana. 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 Kadzaba. Kadzaba. Janada. Janada. Taz. Kanasa. Kanasa. Lahadha. Lahadha. Manana. Manana. Abata. Fajaha. Kho. Da. Za. Ra. Za. Sa. Sha. So. Bo. To. Zo. Sekali lagi. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ra. Za. Sa. Sha. So. Bo. To. Zo. Sekali lagi. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ra. Za. Sa. Sha. So. Do. To. Zo. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah mempelajari huruf na. Keren banget, teman-teman. Untuk itu, jangan lupa untuk senantiasa latihan. Karena membaca Al-Quran adalah sebuah kemahiran. Dan sebuah kemahiran perlu latihan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.